Aku ada satu berita gembira untuk korang peminat-peminat Marvel dan peminat permotoran. Untuk pengetahuan korang, Honda dia dah collab dengan Marvel Spider-Man tau. Mereka dah keluarkan satu model Honda ADV 160 Spider-Man Edition limited 300 unit saja dalam satu dunia. Dari segi enjin dan desain luarannya lebih kurang sama je dengan Honda ADV 160 yang biasa tu. Tetapi dia menggunakan cover set Spider-Man Edition tau. Emblem depan dia pun datang dengan logo Spider-Man. Korang boleh tengok elemen-elemen Spider-Man di cover set dia. Ada spider web dan sebagainya lah dengan kombinasi warna merah dan juga warna biru. Ui, lawa guys. Bukan setakat tu je tau. Kalau korang ni owner untuk limited edition punya Marvel collab ni, korang akan dapat sekali premium gift set daripada Honda. Dan yang lagi menarik, untuk setiap model ni korang akan dapat certificate of ownership limited edition siap dengan nombor siri lagi. So sekarang mesti ramai tertanya-tanya kan, motor ni limited, harga dia berapa? Harga yang ditawarkan adalah 14,149 tak termasuk road tax dan insurance. Ui, limited punya 300 unit 14,000 je, berbaloi tu. So lepas ni kalau korang nampak motor Spider-Man ADV 160 atas jalan ni, bermakna diorang adalah orang yang bertuah. 300 unit je dalam dunia. Kalau korang berminat, jangan tunggu lama, terus dapatkan di Honda Impian X seluruh Malaysia.